warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Daripada kesyukuran kehadirat Ilahi, kita berhimpun dalam sebuah majlis yang indah, majlis yang menyatukan dua hati di bawah satu ikatan yang suci. Bagi pihak Kapten Besar Tuan Haji Ja'al Kamar dan Puan Hajah Fonsia Ayub, dengan penuh hormatnya mengalu-alukan kehadiran Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan ke majlis perkahwinan puteri mereka, Jasmian dan pasangannya Ashraf Zikri. Bunga melur di tepi taman, harum baunya menyentuh rasa. Kita berhimpun dalam ikatan meraih cinta dua jiwa. Hadirin yang dimuliakan, majlis akan bermula sebentar saja lagi. Untuk itu hadirin diminta bersedia untuk merahkan masuk dan diraihkan pasangan yang kedua nanti. Tumpang di Palu, bertalu-talu, bergema irama, penuh berkat. Pengantin datangnya di alu-alu, membawa cinta menuju masakan. Hadirin sekalian, inilah saat yang dinanti-nantikan. Dengan tiupan tertuang dan diiringi paluan kompang, dipersilakan hadirin untuk memberi perhatian untuk menyambut ketibaan pasangan Raja Sehari, Jasmian Ja'al Kamar bersama pasangan Ashraf Zikri Husaini. Dengan lafaz Bismillah, melangkahlah ke manikai tasik wahai Raja dan Permaisuri Sehari, dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan silat Cik Razak. Burung merpati terbang ke awan, meninggalkan sarang di dahan tua. Yang pergi takkan dilupakan. Al-Fatihah, pengikat kasih selamanya. Sebelum majlis kita teruskan, mohon semua menghadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh keluarga kami yang telah pergi dahulu. Al-Fatihah. Ketak buluh kajang 10, mari jolok sang penyeman. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Hadirin yang dimuliakan, untuk memberkati lagi majlis indah kita ini, dipersilakan Encik Muhammad Hafiz Makna, iaitu abang ipar kepada pengantin perempuan, untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil alamin. Hadirin sekalian, jika ditatap luasnya laut, pasti terlihat biru airnya. Wajah ditatap, hati terpaut, terpikat Ashraf Zikri, terlihat cintanya. Jika ditatap langit nan cerah, pasti terlihat putihnya awan. Jika ditatap pelaminan indah, pasti terlihat Jasmian yang menawan. Untuk makluman para hadirin sekalian, pasangan ini telah mengikat tali pertunangan pada 25 Jun 2025, iaitu setahun yang lalu, dan telah dijabkabulkan pada semalam 26 Jun 2026 di kediaman mereka, disaksikan oleh seluruh kaum keluarga. Air direnjis dengan sopan, jatuh lembut ke hujung jari. Restu diberi penuh harapan agar bahagia kekal abadi. Majlis